Hai semua, hari ini Umi nak masak rendang ayam pencit menggunakan paste rendang dari Ayam Brand. Hanya 3 bahan penting ni. Tanpa minyak, kita masukkan paste ke dalam kuali. Okey, kita kacau-kacau, kemudian Umi tambah air supaya senang waktu nak masukkan ayam nanti. Okey, ni Umi dah tambah air dan kemudian masukkan ayam. Masukkanlah semua sekali ayam pencit tu supaya air ni ditambah supaya dia senang masak, meresap ke dalam ayam. Jadi ayam tu akan jadi cepat empuk dan lembut. Okey, jangan lupa kacau-kacau kerap supaya dia tak melekat. Kemudian kita boleh masukkan santan. Okey, kita akan nampak kuah tu mendidih dan kita kacau lagi supaya dia tak melekat. Kemudian kita boleh masukkan daun kunyit yang kita hiris dan juga daun limau purut untuk menambahkan kewangian. Sambil itu kita tak kacau supaya dia tak melekat. Okey, lepas tu kita masukkan pula gerisik dari Ayam Brand. Senang je pakai gerisik ni, tak payah susah nak buat gerisik yang sendiri. Nampak tak kuah tu dah makin memekat. Dan jangan lupa masukkan garam secukupnya. Rendang pun dah hampir masak dan kita boleh tutup api. Sedia untuk dihidangkan dan selamat makan.